Perempuan depan kedai cermin, kedai emas tak boleh jamaah. Amboi, golak kau. Semua keadaan yang tidak membolehkan orang itu solat dalam waktunya, maka dibolehkan orang itu menjamakkan solatnya. Contoh dia tadi, macam itulah, doktor operation 12.30 hari sampai 5 petang. No replacement. Maksudnya dia tak boleh, sebab nerve tu dia je pakar. Nak menyambung-menyambung tu tak ada penggantian, maka doktor tu boleh jamak takhir sebab dia mula ke 12 tadi. Zuhur tu dia dah dalam bilik lagi dengan sekup-sekup macam-macam, topong-topong. Dia habis ke 5 tu dia pun cuci tangan, ambil uduk, dia solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat. Ni semua tuan-tuan, kalau anak-anak tuan-tuan jadi polis trafik ke, kontrol simpang jalan yang teruk sangat tu kan. Kalau tak ada replacement, dia boleh jamak. Tak boleh nak ganti. Dia ada orang ganti, tapi orang ganti yang nak ganti tu accident pula. Jadi tak boleh sampai kan. Maka dia terus jaga. Maka dia solat zuhur, dia jaga tu daripada 11 pagi sampai pukul 5.30 petang macam tu maka dia jamak takhir. Zuhur 4, asar 4. No kasar, sebab kasar hanya untuk orang yang musafir. Macam tu lah. Driver ambulans yang drive jam tersangkut macam-macam tu, dia boleh jamak. Driver Grab yang dia bawa kereta, kalau dia berhenti solat, nanti orang ambil nombor kereta dia viral kan, orang takkan naik dah kereta dia, rezeki dia putus. Dia boleh jamak. Perempuan depan kedai cermin, kedai emas tak boleh jamak. Amboi, golak kau. Mulianya mereka, maksudnya Allah bagi kemudahan. Kita Allah tak bagi kemudahan.